Nah, nah. Okay, Min. Kau okey, Min? Okey, panas. Macam serabut sikit lah. Banyak masalah. Okay, kenapa pula ni? Sebenarnya, aku ada masalah sikit lah. Masalah family. Duit aku dah cukup. Pelajaran aku entah ke mana. Exam aku fail. Aku pun tak tahu dah, Nas. Aku rasa tengah serabut je aku. Itulah kehidupan ni. Hidup ni punya hujan. Okay? Jadi jangan kesabaran tu sebagai kunci untuk kita jalani kehidupan. Okay? InsyaAllah. Mungkin aku syukur kepada Allah. Ni aku rasa sabut. Macam ni lah, Min. Kadang-kadang kan, kita ni selalu sangat tengok benda yang kita tak ada. Sampai kan kita lupa sebenarnya banyak benda yang Allah dah bagi kat kita. Kalau kau tengok sekarang, Allah bagi kita seorang belajar. Okay? Lepas tu kita ada, kau ada kawan-kawan yang baik kat sini yang akan support kau, kan? So aku harap kau tak putus asa lah. InsyaAllah, Mak. Aku cuba, Mak. Min, ni aku nak cakap sikit lah kan. Kau tengok plastik ni. Nampak tenang kan? Sebab apa? Sebab air dia sabar. Sebab air dia tenang. Macam tu juga diri kita. Kalau kita sabar, insya-Allah hati kita akan tenang. Macam tu juga kalau kita syukur, insya-Allah Allah akan tambah nikmat dalam diri kita. Macam tu konsep ni. Faham ke, Min? Faham, Cik. Terima kasih lah atas ingatan. InsyaAllah lepas ni aku rasa aku yang perlu syukur dan sabar. Macam tu lah. Macam tu lah yang korang nak. Dah, Min. Tak ada sedih. Kita orang ada. Jom tengok pasal jom. Boleh, Cik. Jom. Jom. Gas. Jom.